Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Panasnya. La 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 la. La 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 la. La la. Mana Ara dapat tu? Aki bagi. Bagi Abah pinjam? Boleh? Tak boleh. Ni Ara punya. Kedekut. Mintalah sendiri. Macam nak sangat. Apa tengok-tengok? La 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 la. Syaki ni terkejut Aris. Nasib baik tak jatuh. Yang kau panjat kursi itu buat apa? Hai, Aris nak kuatkan kipas ni. Panaslah, Ki. Macam tak biasa je. Rah. Nah. Wah, sejuknya. Mestilah sejuk. Apa tu, Aki? Ini orang panggil aiskrim Malaysia. Sedap. Yang ni? Yang Ara punya tu perisa siram. Tak macam aiskrim pun. Kedai Atong. Makanlah. Terima kasih, Aki. Sama-sama. Aki, macam mana nak makan ni? Itulah kau tak tahu. Bukan macam tu. Tengok Aki buat. Haris cuba. Kesian abang. Aki, buatkan. Ara boleh buat sendiri. Gigit aja dekat ujung tu. Sedap. Ara nak dua boleh? Ambil Aki punya. Iya. Masam. Nama pun aiskrim masam. Nampak sambal dekat ujung tu? Tak sedap lah. Ara? Sedap? Aris punya tak sedap. Aiskrim ni memang tak sedap. Tak sedap? Pak sini. Sedap. Ara nak lagi? Nak. Sedap kan? Sedap kan? Apa lagi ni? Kenapa dengan Aris ni? Aki lah. Asyik-asyik dengan Ara. Ara. Nyampaklah. Alah cucu Aki ni. Merajuk pula. Cemburu ya? Tengok perangai kau ni kan. Teringat Aki satu cerita. Nak dengar? Sibuklah tu. Tahu tak? Pada zaman dahulu... Makanan. Elok! Lari! No!
Nasib baik kau ada. Sama-sama. Tolong! Kerbau? Kenapa tu? Pemburu! Lari! Bukan kerja aku rupanya. Jangan risaukan, Cik. Aku akan selamatkan kau. Ngaum. Tamatlah riwayat sang kancil. Hey! Kesiannya tak dapat masuk. Macam mana aku nak selamatkan diri ni? Ai anjing? Tuan kau bagi makan tulang je. Kenapa? Aku memang suka makan tulang. Iya. Cukup ke seketul? Kalau tak cukup, kaki kau kan ada? Anjing. Apa agaknya tuan kau masak? Entah. Mana aku tahu? Ngau. Aku tahu. Itu mesti untuk aku. Kan? Untuk engkau? Sebenarnya, dia nak masak engkau. Tulang-tulang kau, aku yang punya. Au!
hati dia ikat kau macam tu? Nak berjalan pun susah. Kau apa tahu? Dia ikat aku supaya aku tak lari. Kalau aku tak ada, siapa nak memburu untuk dia? Betul ke? Ke sebab kau suka merayau? Wah, mana ada? Aku kesian tengok kau. Asyik kena marah. Tuan kau tak sayang kau kan? Hei, dia sayang akulah. Dia marah kalau aku buat salah je. Kalau dia tak sayang, masakan dia bagi rumah. Makan sedap-sedap. Mana dia pergi? Aku mesti ada. Aku tak minta pun. Dia bagi juga. Kenapa? Kenapa? Aku tak percaya. Macam tu sayang. Kesiannya kau. Dengar tu. Sing, sing, sing. Tajamnya. Jadi lauklah kau kejap lagi. Aku tunggu tulang-tulang kau kan, Cik? Mesti sedap ni. Nanti kau anjing. Wah. Kenapa kau tak mati lagi? Kenapa aku mesti mati? Kan tadi dia nak masak kau? Kenapa tak jadi? Kau silap. Dia nak aku rasa sayur tu sedap ke tak? Dia tak pernah suruh rasa pun makanan aku sedap ke tak. Kan aku dah kata dia tak sayang kau. Lepas tu dia cakap, kau nak dengar? Kau nak dengar? Apa? Dia nak aku ganti ke tempat engkau. Mana boleh? Tipu! Takkan kau tak faham-faham lagi? Kau dah tua. Kotor pula tu. Memang patut digantikan. Tengok aku. Muda. Bersih. Pandai jaga diri. Dan yang paling penting, bijak. Aku tak percaya. Tengok. Dia bagi kau makan tulang. Aku dapat sayur yang sedap-sedap belaka. Kau duduk luar. Aku dapat rumah yang selesa. Jadi, apa gunanya nak simpan kau lagi? Aku pernah memburu. Dah bertahun-tahun aku memburu untuk tuan aku. Sebab akulah dia dapat cari makan. Eleh, kau tak ingat tadi? Kerbau yang lembap tu pun kau tak dapat kejar. Sudahlah anjing, baik kau pergi sekarang. Janganlah susahkan tuan kau. Tuan aku lagi.
Ikut hati mati. Ikut rasa binasa. Keluar! Tak ada siapa yang boleh gantikan aku. Tak naklah. Aku suka duduk sini. Jangan kau mimpi nak rampas tuan aku. Kalau kau duduk sini juga, aku akan... Lari, Kancil, lari! Jangan kau berani datang sini lagi. Terima kasih, anjing. Begitulah ceritanya. Ye, Kancil pijak. Ye, Kancil pandai. Ye. Ara macam Kancil. Abang macam... Aki. Mana ada. Mana mandai aja Ara ni. Aki nak kamu dengar cerita ni supaya dijadikan contoh tauladan. Kita janganlah cepat cemburu dan buruk sangka pada orang lain. Tak ada faedahnya. Mana ada Aris cemburu? Dah, mari Aris. Kita pergi cari ABC nak. Lagi sedap. Nak ikut. Ara boleh ikut. Boleh. Yeay, abang baik. Sayang abang. Cepat, Aki, cepat. Kena belajar, abang. Aki, apa makna ikut hati mati, ikut rasa binasa? Maknanya, bila kita buat sesuatu, jangan terlalu ikut perasaan. Fikir betul-betul. Nanti kita juga yang rugi. Oh. Perasaan tu apa? Dah. Esok pagi-pagi Aki jawab ya. Tutup lampu tu. Yelah. Pada zaman dahulu, inilah pada zaman dahulu.